Okay guys, pihak Zontes dah berjanji yang dia akan doublekan production untuk Zontes 368G ni. So yang mana berminat, korang boleh cepat-cepat masuk order. Hari ni aku nak review sikit. Jom guys. Design dia tak payah cakap lah guys, memang garang gila. Korang tengok lah dari depan ni, dengan lampu yang slim dia ni, lampu projector LED, siap datang dengan crash bar, complete lagi dengan spotlight, tambah lagi rim spoke. Memang handsome gila guys, adventure habis. Dengan engine berkapasiti 368cc, mampu menghasilkan 38 horsepower guys, dengan 40 Nm torque. Yang ini pulas memang pergi punya. Mana korang nak dapat keyless yang macam sport wash macam ni? Dekat Zontes je dia bagi. Ni unik dia guys. So korang tengok dekat sini dia bagi meter TFT yang bapak besar, bapak puas hati gila. Dan dia banyak gila features dalam ni tau. First sekali korang tengok dia ada grip warmer dia ada 3 level, level 1, 2 dan 3. So function grip warmer ni bila korang sejuk ataupun hujan, dia dapat panaskan korang punya tapak tangan ni. Kalau masuk bahagian setting ni, korang boleh tengok macam-macam function korang boleh turn on dekat sini. Information, motorcycle, ride control, ada display. Semua dalam ni korang boleh explore sendirilah. Dashcam dia bukan cincai-cincai guys. Okay, dia memang bagi high definition punya. Clear gila guys. Dekat belakang pun ada, korang tengok. Clear guys. Dia bagi lagi riding mode dekat korang. Yang ni town mode. Kalau kita pulas tu rasa dia tak lawas lah. Tapi masuk je sport close, memang garau habis guys. Zontes memang tak main-main. Korang tengok, dia siap bagi auto cruise lagi. Okay, korang setting lah sendiri. Windshield dia manual. Korang boleh adjust sampai 5 level Kanan dengan kiri ni korang tengok dia siap datang dengan handguard. So tangan korang takkan kena batu. Jom kita tengok bawah seat. Ui, bapak luas weh. Siap bagi charger lagi. Kalau motor korang ni dah lama tak start, bateri korang charge dia balik. Korang tengok compartment dia muat biji helmet, belakang pun muat lagi. Siap datang dengan ni guys. Tengok dekat sini. Port charging Type A dengan Type C. Nak fast charging pakai Type C. Sini compartment korang boleh letak phone. Siap ada lampu lagi. Extra sini dia pakai hydraulic. Okay, tak lupa juga depan pun dia bagi port charging Type A dengan Type C. Penggemar kat tail ais tepi, dia siap bagi hook lagi untuk korang gantung korang punya tail ais. Korang tunggu apa lagi? Duit dah berkepuk-kepuk kan? Cepat masuk order. Sementara production tengah laju ni guys. Tekan button apply now dekat bawah. Kita ada buat penghantaran percuma seluruh semenanjung Malaysia guys. Okay, Zontes 368G low seat.